Setiap hari melintas di sini, kuharapkan dapat memandangmu. Sayangnya engkau persis tak peduli, akulah seorang perindu. Ambon, nak melintas ke mana tu? Nak memandang siapa pula? Oh, bukan. Saya sekarang ni berada di Kampung Seladang. Pelik bunyinya kan? Di Temerloh ada Kampung Seladang. Dulu-dulu kan, masa kecil-kecil, pernah dah dengar nama orang panggil Kampung Seladang ni. Tapi sekarang ni dah tak jumpa dah. Sehinggalah pagi ni, terjumpa dengan Pak Anjan Jalil yang berusia 86 tahun. Dek, tahun berapa dia ubah tu? Tak ingat. Yalah. Masa yang buka kampung ni arwah ayah dah tak? Tahun 4 kasih. Tahun 4 kasih. Tahun berapa ya buka? Lepas merdeka tahun 57. Cerita Pak Anjan Jalil tahun-tahun awal selepas merdeka dulu, arwah ayandanya Allahyarham Tok Empat Kasim telah membawa beberapa orang daripada penduduk kampung lamanya itu, Kampung Bangun Parit, berhijrah membuka tanah di penempatan baru hala ke darat di Payapulai. Kalau dulu-dulu ni orang Melayu kebanyakannya dia mendiami tepi tebing sungai, sebab pertamanya sumber air minuman dan kedua untuk perhubungan. Dan selepas negara ini semakin maju, kerajaan menggalakkan pembukaan 5 belantara sebagai kampung-kampung baru untuk dijadikan penempatan dan aktiviti pertanian. Baik, sambung Pak Anjan Jalil lagi, peneroka-peneroka awal itu diperuntukkan 4 ekar tanah tempat duduk, 4 ekar tanah paya untuk bertanam padi dan 6 ekar tanah pinggir untuk tanam getah sebagai sumber pendapatan. Pada masa itu, di kawasan baru yang diteroka itu banyak sangat seladang, sehingga berkeliaran lah. Orang boleh tengok mana-mana banyak sangat seladang pada masa itu. Lalulah dinamakan oleh penduduk situ kampung itu dengan nama Kampung Seladang. Ada sekitar tahun 60-an ke 70-an, Sultan Pahang, almarhum Sultan Abu Bakar berangkat melawat ke Kampung Seladang ni. Lalulah dengan titah baginda diubah nama Kampung Seladang kepada Kampung Tanjung Besar. Demikianlah ceritanya. Kredit juga kepada Tok Empat Katan.